share. Tapi sebelum kita masuk ke topik seterusnya, saya nak share dulu tentang tukar call jadi cash ni sekejap saja. So tukar call jadi cash ni, dia dirumus khas kepada sesiapa yang benci menjual, tapi dia masih berkesan kepada sales pro juga. Maksud saya macam ni, kalau anda tak tera menjual ataupun benci menjual, minta maaf lah, nak tak nak anda terpaksa menjual, sebab dalam bisnes selling tu adalah benda yang membawa masuk duit, membawa masuk jualan tu yang paling penting. So nak tak nak anda kena menjual. Tetapi dengan tukar call jadi cash ni, jika anda benci menjual, anda akan dapat lihat bahawa approach yang kita guna dalam jualan menyebabkan anda selesa dengan approach ni, dan klien anda pun akan selesa dengan approach ni. So benda ni tak terlalu berat lah sekiranya anda benci ataupun tak mahir. Dan kepada sales pro, maksudnya anda ni pro dalam buat jualan, anda dah tera menjual. Apa yang tukar call jadi cash boleh buat adalah meningkatkan lagi prestasi anda, meningkatkan conversion rate anda, meningkatkan appointment rate anda, meningkatkan closing rate dan sebagainya. So kita akan tengok dengan lebih jelas sekejap lagi. Dan ia mengajar sistem lengkap untuk mendapatkan lebih ramai klien dengan charge yang premium tanpa taktik sales yang menekan prospek. So itu basically overview lah tukar call jadi cash ni apa. Dan ia khusus untuk bisnes berasaskan servis yang ikhlas, beretika dan berazam memberikan servis yang baik pada klien. So kalau anda buat servis ni semata-mata nak buat duit saja tanpa memikirkan nak berikan servis yang bagus kepada klien, tak berapa sesuai jugalah kan. Okay, dan strategi dalam tukar call jadi cash ni sama juga dengan strategi yang kami di Nasihat Niaga gunakan untuk dapatkan klien yang jana 7 angka, 8 angka, 9 angka. So cara kami buat proses prospecting sampailah ke dapat menang projek tu, itu yang kami share dalam tukar call jadi cash ni. Okay, so ini apa yang anda akan belajar. Okay, anda akan belajar 5 fasa sebelum prospek anda membeli. Okay, dan kenapa anda susah close dan menjual pada fasa yang salah. So ramai orang yang buat servis macam kita ni, dia terus menjual pada fasa yang tak sesuai. Sebab sebelum kita nak buat keputusan membeli sesuatu, contohnya nak sewa kereta ke, nak pergi bekam ke, nak ambil takaful ke, kita ada fasa-fasa yang mana ada di antara fasa, contohnya fasa 1, fasa 2, belum sesuai untuk anda menjual. In fact, kalau anda menjual pada fasa tu, memang kena reject, walaupun dia minat nak beli. So dalam topik ni, anda akan tahu bilakah masa paling sesuai untuk anda menjual untuk tang pada peringkat mereka beli. Awal sebelum pesaing anda tangkap mereka. Itu apa yang anda akan belajar. Yang seterusnya adalah cara target prospek paling ideal. Tepat ni maksud saya, contohnya kalau anda buat bisnes takaful contoh, dan anda nak target majikan, anda nak jual servis takaful anda kepada majikan yang ada kaki tangan 10 orang. Saya boleh tunjukkan pada anda macam mana nak dapatkan majikan yang ada kaki tangan 10 orang. Dan anda boleh cari mereka secara tepat dan approach mereka terus dan menawarkan anda punya takaful, perlindungan kepada kesemua 10 staff mereka. So, dengan maklumat yang ada dalam internet sekarang ni, anda boleh dapatkan info prospek anda dengan setepat-tepatnya, cuma tak ramai orang yang tahu di manakah lubuk-lubuk untuk mendapatkan data tersebut. Okay, so itu apa yang anda akan belajar. Dan jika anda dapat cari target prospek yang tepat, anda boleh jana 50% lebih prospek dari sekarang dengan kos 33% lebih murah. So ramai orang yang buat servis, dia buat iklan main sembrono hentang promo, tak tahu prospek dia datang dari mana, tak tahu prospek dia segmen macam mana, tapi main ambil je. Dan itu yang menyebabkan kadang-kadang susah nak closing. Bila kita nak approach, kita tengok mereka prospek yang tak sesuai dan kita bazirkan banyak masa kita
melayan orang yang memang tak berapa nak minat dengan ataupun tak berapa nak ngam dengan servis kita. Okay, so itu apa yang akan anda belajar juga. Next, anda akan belajar kaedah kesembunyi untuk dapatkan 10 hingga 20 prospek setiap hari dengan percuma. Percuma bukan berbayar. Ramai orang yang buat FB Ads, Google Ads, berbayar pun tak dapat 10 hingga 20 prospek setiap hari. So apa yang kami tunjukkan ni, anda boleh dapatkan 10 hingga 20 prospek setiap hari dengan percuma melalui benda-benda macam Facebook Graph Search. So Facebook Graph Search ni anda boleh dapatkan prospek yang tepat. Sebagai contoh, saya nak cari semua orang-orang yang tinggal di kawasan tertentu, ataupun saya nak cari orang-orang yang wanita yang masih bertunang dan tinggal di search hari dengan tepat siapa yang kita nak. Kedua, kita akan belajar rahsia prospek dapatkan prospek so yang korporat. Jangan cari nak cari staff di 10 orang, 20 orang, 50 orang, 100 orang jana company. So sebenarnya ada banyak lubuk-lubuk yang anda boleh dengan Google Maps je, tapi ramai orang tak tahu macam mana nak cara nak guna benda ni. Okay, so kita akan tunjuk benda tu dan banyak lagi benda lain yang kita akan tunjuk, termasuk di directory web yang ada partner-partner yang ada, JV-JV yang anda boleh buat, dan semua ni adalah just prospecting sahaja. Ini baru bab prospecting sahaja. Okay, belum campur closing, belum campur presentation, belum campur appointment, belum. Ini baru prospecting sahaja. Okay. Kemudian anda akan belajar cara menguasai pipeline. So anda akan belajar apa itu lead, apa itu prospect, apa itu engage, apa itu present, apa itu close. So mengikut standard company-company yang besar, ini adalah proses pipeline yang anda kena lalui untuk closing rate yang lebih tinggi. Maksudnya anda kena bahagikan priority kepada database anda ni mengikut kategori macam ni, supaya anda dan tim anda tahu apakah yang patut dilakukan pada waktu yang sesuai. Okay, so ini antara benda yang anda akan kuasai. Dan juga anda akan belajar teknik-teknik prospecting ataupun cara-cara nak approach lah. Okay, so macam mana nak approach prospect kita. So kita ada cara nak approach di Facebook, macam mana nak cold call, macam mana nak cold email, macam mana nak cold WhatsApp, dan macam mana nak cold SMS. Macam mana nak buat semua benda ni pada waktu yang sama, membuatkan dia rasa selesa. Dia tak rasa terganggu. Okay, anda juga akan belajar cara nak tukar cold leads ni menjadi warm prospect dengan memberikan apa yang mereka perlukan. Anda akan belajar 2 teknik terbaru yang tak pernah lagi orang share. Macam mana nak minta 5 hingga 10 referral serentak. 5 hingga 10 referral serentak melalui Facebook dan WhatsApp. So kalau anda dah berjaya dapatkan satu klien, katakan, dan anda dah servis klien tu, dan klien tu happy dengan anda. So bila waktu dia happy tu, ada satu cara yang mana kita boleh guna Facebook, chat dan WhatsApp group untuk dapatkan referral. So itu yang akan anda belajar juga. Seterusnya anda akan belajar cara nak set appointment dalam 2 minit menggunakan 3 teknik. Okay, so kita ada teknik invisible problem, kita ada teknik face to number, dan kita ada teknik GBAP ataupun gain by eliminating pain. Jadi bila anda gunakan 3 teknik ini, biasanya let's say kalau daripada 10 prospek anda sekarang, anda boleh set appointment dengan 5 orang. Maksudnya appointment rate anda 50%. Tapi jika anda gunakan teknik ini, anda boleh naikkan anda punya appointment rate setinggi 70%, 80%. Okay. So ni cara nak set appointment. Seterusnya anda akan belajar cara nak handle prospek yang senyap atau takut atau mencabar anda.
So biasanya bila anda dah jumpa prospek, kemudian anda approach prospek tu, biasanya apa yang anda akan dapati adalah prospek tu akan senyap. Dia akan buat tak tahu je, macam macam kita tak wujud je kan. So itu normal, itu sebenarnya RDR ataupun nama lain dia adalah Reactionary Defense Response. So setiap manusia ada RDR ni, dan simptom-simptom petanda-petanda orang ni ada RDR adalah dia akan cakap benda-benda macam saya nak tengok-tengok je dulu. Anda sendiri pun mungkin pernah bila anda masuk kedai, lepas tu ada salesman datang, anda dah mula rasa tak selesa, and then anda cakap ke dia, saya tengok je. Itu sebenarnya RDR anda, Reactionary Defense Response anda sedang bekerja. Dan benda ni normal bagi setiap manusia. Bukannya dia tak suka anda, bukannya dia tak benci anda, tak ada kaitan dengan anda pun. Ini sebenarnya benda yang normal. Contoh lain dia akan tanya kita, boleh tak bagi harga ni? Saya dapat kod lagi murah dari company satu lagi. So dia cabar kita kan, dia cakap boleh tak bagi harga lagi murah. So ni pun contoh-contoh simptom-simptom RDR. Macam saya cakap tadi, benda ni benda yang normal. Persoalannya macam mana kita nak handle RDR ni dengan baik. Macam mana kita nak handle, nak jawab RDR ni supaya mereka bukan saja tiba-tiba selesa dengan kita, tapi akhirnya dia akan nampak kita sebagai pilihan mereka untuk membantu mereka dan akhirnya nanti sebagai customer kita. Okey, seterusnya anda akan belajar 3 teknik closing. So anda akan belajar teknik rapid, teknik astel dan teknik 6 langkah closing. So banyak orang boleh buat prospecting, boleh set appointment, tapi bila sampai part nak present dan nak closing, mereka terketar-ketar. Mereka susah nak close. Mereka susah nak tanya soalan tu, boleh nak tak beli dengan saya, nak tak beli service saya. Itu yang paling orang susah nak buat. So kami terbalik. Kami tak gunakan teknik kita tanya customer nak tak dia guna servis kita. Di sebaliknya kita tak tanya langsung. Dengan 3 teknik ini, customer tu yang akan tanya kita untuk boleh tak kita buatkan servis ni untuk mereka. So caranya adalah dengan menggunakan kaedah yang mana kita akan nampak terlalu berharga bagi mereka dan kita saja yang pada pandangan mata mereka lah yang boleh bantu mereka, dan mereka yang akan minta tolong kita, tolong buatkan servis untuk dia. So ketiga-tiga teknik ini boleh membantu anda supaya klien tu yang tanya anda dan bukan anda yang tanya klien. In fact, saya memang cakap jangan tanya apa-apa, diam je. Okay, diam je sampai customer tu yang akan tanya. Kemudian apabila mereka dah jadi customer, anda akan belajar cara nak perkenalkan add-on service tanpa perlu buka mulut. Okay, macam mana nak tambahkan profit margin anda dengan cross-sell dan upsell yang mereka sendiri akan tanya. Okay, so biasanya customer anda, bila dia dah buat servis dengan anda, dia dah kenal anda. Jadi anda ada satu aset yang baru. Anda ada klien yang percaya pada anda. Jadi sekiranya anda nak upsell atau cross-sell produk lain, tugas dia tidak susah sebab anda tidak lagi perlu bagi kepercayaan pada dia sebab dia dah percaya. Okay, so macam mana anda nak bagi dia jelas yang anda sebenarnya ada benda-benda tambahan yang dia perlukan. So itu apa yang anda akan belajar dalam Tukar Kau Jadi Cash. So, untuk ulangan anda akan dapat 4 modul semuanya. Modul 1 magnetic prospecting dan nilai dia 1900 kalau nak kirakan lah, sebab dalam prospecting ni anda akan belajar macam mana nak dapatkan prospek berterusan setiap hari, setiap bulan. Dan prospecting yang berterusan ni penting untuk jualan yang konsisten. Ramai orang frust sebab tak dapat closing sebab prospek tak banyak. Pipeline anda kecil. Itu yang buat anda frust. Kalau anda punya pipeline besar, prospek anda ramai, walaupun anda gagal close beberapa klien, anda masih lagi boleh senyum. Sebab apa? Sebab anda masih lagi ada ramai lagi prospek lain yang sedang menunggu dalam pipeline anda. So kalau anda nak pergi kelas-kelas prospecting yang lain di luar sana, contohnya anda pergi belajar Facebook Ads untuk buat prospecting dapatkan klien, atau anda belajar Google AdWords untuk cari prospek, itu semua kelas-kelas prospecting sebenarnya.
Kan, macam mana nak dapatkan customer. Kelas-kelas macam tu, harga dia 2,000 lebih. So itu choice bagi anda kalau anda nak belajar prospecting. Okay, dan seterusnya, modul 2 adalah modul setelah anda dapat prospek tersebut, anda kena set appointment dengan mereka. Okay, so dalam modul kedua ni anda akan belajar macam mana nak guna teknik invisible problem untuk buat mereka terpaksa set appointment dengan anda, dan teknik lock close supaya tak berlaku masalah no show. No show ni maksudnya anda set appointment tapi diorang tak hadir, tapi diorang buat-buat lupa, kan. So tu modul kedua. Modul ketiga anda akan belajar macam mana nak close sale dengan cepat. Okay, so anda akan dapat formula rapid, formula astel, formula 6 langkah closing. Dan modul keempat adalah modul keep and grow, di mana anda akan belajar teknik invisible service yang kita panggil untuk buat mereka order lagi servis tambahan untuk anda cross sell, upsell produk tambahan yang sama ada servis anda sendiri ataupun servis yang anda partner dengan orang lain. Tak semestinya apa yang anda buat. Dan kita ada bonus extra special yang anda 4 maksudnya anda satu persatu. So apa saja masalah yang dialami pada contohnya masa anda belajar modul prospecting, ada rakaman coaching supaya benda tu membantu anda mengeluarkan diri anda dari masalah tersebut. Kedua, anda akan dapat corporate license untuk kegunaan semua staff. So nilai dia 4,500 licensing kami, program licensing kami. Dan saya nak tekankan kat sini, ini adalah untuk staff anda maksudnya di bawah payroll anda bayar gaji mereka. Kalau anda rekrut mereka sebagai ejen di bawah anda, tak boleh guna. Itu mereka kena beli sendiri. Ini cuma untuk staff di bawah payroll anda saja, kita bagi corporate license. Maksudnya anda tak payah train staff anda. Anda cuma perlu tayangkan training ni, program Tukar Kau Jadi Cash ni kepada semua staff setiap minggu, dan mereka yang akan belajar sendiri, mereka akan buat aktiviti sendiri, mereka akan gerakkan kerja-kerja mereka sendiri. Yang ketiga, anda akan dapat semua ni dalam bentuk video, audio dan handouts. Okay, so dalam handout ni sebagai contoh saya nak tunjukkan anda beberapa handout yang ada. Okay, masih follow So ni contoh handout yang anda akan dapat. So contohnya ini handout macam mana nak buat invisible service, macam mana nak rangka invisible service, dan benda ni yang anda akan bagi pada prospek anda, dan bila prospek anda dapat borang ni, mereka akan nampak servis-servis lain yang anda buat, dan sambil dia pegang borang ni, sambil dia baca tu, anda boleh terus close servis tambahan. Okay, so ni handout untuk invisible service ni untuk keep and grow, mengembangkan bisnes anda yang sedia ada. Ini handout membina SOP membina SOP untuk dapatkan referral. So ramai orang dapat referral tapi nasib-nasib, dapat referral secara nasib. So dalam Tukar Kau Jadi Cash ni, kita wajibkan anda wujudkan satu SOP supaya tim anda ataupun diri anda sendiri memang jadikan referral ni sebahagian daripada satu proses yang natural dalam bisnes anda. So ni handout lain, cara keep customer. So 3 cara anda boleh gandakan 3 kali ganda value seorang customer anda, tapi 3 kali ganda. Bila dapat satu customer, dia ambil satu servis, lepas tu habis dapat tu. So dengan handout ni, dengan aktiviti ni, anda boleh dapatkan sekurang-kurangnya 3 kali ganda income daripada klien yang sama. Ini handout invisible problem. Ada handout ni anda boleh gunakan untuk cara nak setkan appointment. So bila anda dah buat prospecting, anda boleh gunakan teknik invisible problem ni yang membuatkan mereka nak tak nak kena jumpa anda, kena set appointment dengan anda. Okay. So sebagai contoh, ni contoh saya nak tunjuk anda satu contoh saja. Email yang saya dapat. Saya kena sorok sikit sebab ada nama klien saya kat sini. Sekejap
Okey. Okay, so ni salah satu klien kami yang kami gunakan teknik invisible problem ni, yang mana dia yang macam nak cakap, yelah dia yang minta saya nak set appointment dengan dia. So sekejap saya share sekejap. Okay, so dalam ni, sekejap. Okay, saya pernah dihubungi Tuan Faisal untuk dapatkan servis bernilai 1,500 sebulan. Okay, bertujuan membantu syarikat saya, namun ketika itu syarikat saya dalam keadaan bla bla bla. Sekarang ni dia pula yang mengharapkan supaya yelah saya set appointment dengan dia dan discuss projek dengan dia. So itu apa yang teknik invisible problem ni boleh membantu. Dan juga anda akan dapat handout macam ni, contoh-contoh umpan yang anda boleh berikan supaya nak tarik prospek anda dengan cepat. So ni maksud saya tadi dengan 5 fasa orang buat keputusan membeli. Kalau anda dapat tangkap mereka di fasa-fasa yang awal, ramai pesaing anda tangkap mereka di fasa di mana mereka dah hampir nak beli. Tapi kalau anda move 3-4 langkah ke belakang, ke depan, dan anda tangkap prospek tu jauh sebelum mereka dah fikir nak beli, anda boleh guna umpan-umpan ni untuk tangkap mereka. So saya ada bagi contoh juga, contoh untuk renewal service attack, dan kami akan tambah dari masa ke semasa contoh-contoh lain. Anda akan dapat idea macam mana nak dapatkan umpan, macam mana nak ni contoh-contoh. Anda akan dapat skrip semua skrip yang kami tulis anda akan dapat supaya anda tak payah nak fikir skrip. Okay, dan kami ada contoh tracking template supaya anda boleh track. Macam contoh minggu ni berapa total prospek yang anda dapat, berapa appointment yang anda dapat, berapa close yang anda dapat, berapa appointment rate, berapa close rate. Benda ni yang anda kena review setiap minggu, sama ada dengan diri sendiri ataupun dengan tim anda. Okay, dan ini aktiviti membina customer avatar. Semua ni yang anda akan dapat handout. Benda ni akan define siapakah anda punya prospek yang ideal. Kalau anda jelas siapa prospek ideal anda ke. Persoalannya sekarang ni ramai orang tak jelas siapa yang mereka nak, menyebabkan mereka tak tahu nak cari prospek tu kat mana. Kalau kita tahu prospek kita ni macam mana orangnya, nak cari dia senang. Okay, anda juga akan dapat cara gunakan panduan ini untuk impact yang tinggi. So kita ceritakan flow apa yang anda kena lalui untuk dapatkan hasil yang maksima. Dan kita ada juga workshop ciri versus manfaat untuk memastikan yang anda unik dalam pasaran, supaya anda tidak dilihat sebagai komoditi tetapi anda dilihat sebagai orang yang istimewa, anda saja yang ada servis tersebut. Okay, tu handout-handout yang ada. Okay, so saya akan share screen balik. Okay, dan anda boleh download semua video audio ni 24 jam anda ada unlimited access, boleh download, tengok berulang-ulang kali, tengoklah dari mana-mana, tak payah datang kelas, tak payah masuk seminar, tak payah bayar hotel, tak payah bayar transport. Semua tu boleh jimat duit. Masa sekarang ni zaman-zaman nak kena jimat duit kan. So boleh download dan belajar anytime. Okay. Lepas tu anda juga dapat rakaman audio consulting. Audio consulting yang kami buat consulting dengan klien-klien kami dengan pelbagai industri. Contohnya design and printing, travel, swimming instructor, spa, takaful dan insurance. So rakaman ni yang bernilai ribuan ringgit ni, yang kami charge ribuan untuk buat consulting, anda umpama boleh jadi spy dan curi-curi dengar apa yang saya advise klien-klien saya ni, dan anda boleh curi dengar dan gunakan ke dalam bisnes anda sendiri. Okay, so itu bonus yang saya bagi juga. Okay, dan semua modul-modul workshop dan aktiviti tu saya ada pelan pelaksanaan supaya saya tak nak anda just tengok video je. Saya nak anda dan tim anda belajar, tapi yang lebih penting buat, laksanakan, implement apa yang anda belajar tu, barulah ada result dia. So modul ni saja pun bernilai RM500. Jadi kalau anda totalkan, anda boleh meningkatkan sales anda at least 40%.
So kami akan bimbing anda untuk tambah 10% daripada prospek anda, tambah 10% daripada appointment rate anda, tambah 5% dari closing rate anda, dan tambah 15% daripada add-on service dan back-end service anda. Total anda boleh naikkan jualan anda 40% dengan hanya meningkatkan dengan sikit saja setiap aspek daripada sales cycle atau sales process anda. Jadi anda boleh dapat proses marketing yang lebih mudah, kos marketing anda dikurangkan, anda boleh keluar daripada persaingan dan mendapatkan prospek yang ideal. Anda tak payah berlawan harga lagi, tak payah nak kejar-mengejar customer. Anda juga dapat sistem jualan yang mudah anda nak duplicate supaya anda boleh kembangkan bisnes dengan cepat. Kalau benda yang anda buat ni complicated, susah anda nak kembangkan bisnes ya. So kita nak benda yang mudah anda duplicate. Dan anda juga tak perlu train staff baru. Setiap kali anda keluar masuk staff, tak payah hantar training. Gunakan saja balik video-video kami. Anda boleh jimat kos dan jimat masa, jimat pening kepala. Anda tak perlu risau kerja tak siap sebab modul workshop dan pelan tindakan dah tersedia. Dan mudah nak belajar video dan audio langkah kami langkah demi langkah mudah, dan kami dah buat training dah lebih 5-6 tahun. Kami dah biasa mengajar individu dewasa dan kami tahu bagaimana nak memudahkan pemahaman orang dewasa. Orang dewasa lain sikit daripada nak ajar kanak-kanak. Okey. Anda boleh belajar prospecting, set appointment, close sale dan keep and grow, dan akan dapat 4 rakaman coaching, corporate license, modul workshop. Kesemua ni anda boleh dapatkan dengan harga cuma RM790 sahaja. Okey, dan anda boleh dapatkan sehingga malam ni lah. So kami bagi masa sampai malam ni sahaja. So jika anda nak tawaran ni,